Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 dari 50 hadis yang berbicara tentang hal-hal rangkai 3 atau disebut dengan sulasiyat dengan judul salah satun fi zimmatillah. Ada 3 orang yang berada di dalam jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun fi dimanillahi azza wajal. Ada 3 orang yang berada di dalam jaminan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun kharaja ila masjidin min masajidillahi azza wajal. Yang pertama, seorang lelaki yang keluar menuju ke masjid daripada masjid-masjid Allah. Wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi ta'ala. Yang kedua, seorang lelaki yang keluar berjuang fi sabilillah. Wa rajulun kharaja hajjan. Dan yang ketiga, seorang lelaki yang keluar untuk berhaji. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.